Okey. Kalau tolak biasa, 100 tolak 25 dapat jawapan berapa? Ha? Tolak lah sayang. Ada RM100, dah pakai RM25. Berapa tinggal? Ha, berapa? 75. Sebab apa dapat 75? Sebab kita pinjam sebelah. Ha, ni jadi 9, jadi 10. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 2, 7. Okey, faham? Okey, dekat sini, konsep dekat sini. Kalau kamu belajar tolak bagi tolak masa, dia akan jadi macam ni. Contohnya, cikgu bagi 1 jam 30 minit tolak 56 minit. Macam tu. Okey? Kalau tolak masa, dia akan macam ni. Dia akan bagi 1 jam 30 minit tolak 56 minit. Okey. Macam mana kita nak selesaikan ini? Macam mana nak selesaikan? Cara dia. Pertama apa? Tukar unit masa. Apa nak tukar apa? Jam tukar kepada minit. Jadi 1 jam ada berapa minit? 60 minit. Okey, bagus. 60 minit untuk 1 jam. Kemudian campur dengan 30 minit berapa? 90 minit. Jadi tolak dengan 56 minit. Baru boleh. Betul tak? Betul tak? Setuju tak semua? Setuju. Jadi berapa? Pinjam sebelah jadi 8. 10 tolak 6, 4. 34 minit. Ini cikgu bagi situasi yang pertama. Okey, situasi yang kedua. Mana pemandang kamu situ? Okey, situasi yang kedua. Contohnya soalan dia macam ni. 4 jam 10 minit tolak 2 jam 18 minit. Macam mana? Dia nak jawapan dalam jam dan minit. Macam mana? Okey. Kalau soalan dia minta macam ini, dia minta jam dan minit, ada 2 unit yang dia minta, kita kena buat bentuk T. Bentuk T. 1 bahagian jam, 1 bahagian minit. Okey. Sekarang kita masukkan nilai dia. Apa nilai dia? Duduk elok-elok. 4 jam. 4 jam letak dekat mana Aisyah? Bahagian jam. 4 jam 10 minit dekat sini. Tolak 2 jam 18 minit. Okey. Jelas? Nampak tak bentuk T ni? Nampak tak jam dan minit? Nampak? Cikgu nampak slime. Tengok apa dia tu? Pau. Ya Allah. Siapa boleh ni? Dia ni minat ke benda macam ni? Cikgu pun suka. Geram. Okey. Jadi kat sini 10 minit tolak 18 minit boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi konsep kalau tolak kita kena buat apa? Salah? Memang potong, tapi sebelum potong kita kena buat apa? Kalau tak cukup? Kita kena pinjam daripada jam. Nak pinjam berapa? Nak pinjam berapa? 60. Okey, macam dapat 60 tu daripada mana? Jadi bila 10 ni dia tak cukup nak potong 18, dia akan pinjam daripada bahagian jam. Macam biasa, konsep pinjam tetap sama. Dia akan pinjam 1 jam. Jadi 3. Faham? 1 jam ni, bila masuk dekat minit, dia jadi berapa? Dia akan bertukar kepada 60 minit. Sebab apa? Sebab 1 jam bersamaan 60 minit. Okey, jadi bila dah pinjam 60 ni dia akan tambah ke 10. 6 tambah 1 jadi berapa?
Kosong tak payah tukar. 6 tambah 1 akan jadi 7. Potong jadi 7. Baru kita boleh tolak. Jadi 70 tolak 18 berapa? Sekali lagi? 62 ke berapa? 52. Jadi cara dia 08 macam biasa. Tinggal 6 jadi 10 tolak 8, 2. 6 tolak 1 jadi 5. 3 tolak 2 jadi 1. Bila dapat macam ni, kita ambil balik yang atas ni. Satu ni satu apa kawan-kawan? 1/52 ni apa? Minit. 52 minit. Jelas? Okey, ini contoh untuk tolak masa. Tolak masa dia melibatkan pinjam juga. Tapi unit dia bukan satu. Kebanyakan mistake yang selalu buat, bila tak cukup dia akan pinjam sebelah, dia akan jadi 110 kat sini. Dia akan jadi 1 kat sini. Itu mistake yang besar. Okey, jelas? Okey, jadi dekat sini kita akan tengok go through satu persatu. Soalan yang akan keluar bukan sekadar soalan macam ni. Dia bagi pecahan dan perpuluhan. Benda pertama kamu kena buat adalah kamu kena tukar kepada bentuk yang mudah. Okey, tengok contoh muka surat 154 semua. Contoh A yang pertama, 1/5/6 tolak 3/4 jam. Jadi dekat situ bentuk apa Azalia? Bentuk apa tu? Pecahan. Jadi pecahan, apa yang kita kena buat kaulah kalau kita tengok bentuk pecahan kaulah? Apa dia? Kita kena buat apa dulu? Kita kena, dia sama macam tambah. Kita kena buat apa? No, kita tak perlu tukar unit sebab pecahan dan pecahan. Kita kena buat apa? No, darab tambah. Buat macam biasa. What do you mean buat macam biasa? Cikgu dengar Irani jawab tu. Apa dia? Tukar ke samakan? Samakan penyebut. Dengan ayat tu, bila pecahan, tambah tolak pecahan, kamu kena tengok penyebut dulu yang bawah. 1/5/6 tolak 3/4. Jangan main. Kalau main sekejap kan cikgu rampas kau. Nak fokus ni. Okey, kamu tengok penyebut bawah ni dulu sama ke tak sama? Bila tak sama, kamu kena samakan. Macam mana nak samakan? Macam mana kita nak samakan? Darab. Okey, tengok 4 dengan 6. Siapa lagi kecil? 4. Keluarkan sifir 4. Berapa sifir 4? 4, 8. Okey, 12. Lagi? Okey, cukup. 6. Sifir 6 pula berapa? 6, 12, 18. Tengok ada tak nombor yang sama? Berapa nombor yang sama? 12. 12 ni kedudukan ke berapa? Kedudukan kedua. Jadi bermaksud 6 nak jadi 12, dia kena darab 2. Bila bawah darab 2, atas pun kena darab dengan 2. Tepi darab 2 tak? Tak perlu. Okey, seterusnya 4 yang bawah ni macam mana nak jadi 12? Dia kena darab 3. Sebab 12 ni kedudukan yang ketiga. Jadi atas darab 3, bawah darab 3, atas pun darab 3. Baru kita boleh selesaikan. Okey, satu ni cikgu bawa turun bawah je. Jelas? Satu ni cikgu bawa turun bawah je. Sebab kalau pergi ke sana, kamu kata, mana datang nombor ni? Macam tu. So, sekarang kita nak selesaikan 5 darab 2. Berapa 5 darab 2? Per. Salin balik per. 6 darab 2? Okey, setakat sini faham tak? Azalia, Azabra, tengok depan. Boleh faham tak yang ini? Okey, seterusnya tolak. Salin balik tolak. 3 darab 3? 4 darab 3? Okey, bila nak kata samakan penyebut, dah sama ke belum? Dah sama dah. Ini 12, ini 12. Bila dah sama penyebut, baru kita boleh tolak. Satu ni kita kekalkan. Jadi sama dengan 1. 10 tolak 9 sama dengan 12. Masya Allah, Ros Putri. Cikgu kata kekalkan. Mana boleh, memanglah 12 tolak 12 kosong. Tapi sekarang ni konsep pecahan,
Penyebut bawah kita kena kekalkan bila dah sama. Jelas? Yang tolak atas ni sahaja yang tolak. Yang tolak atas ni sahaja. Okey, jelas. Jadi jawapan dia akan jadi 1/12 jam. Okey. Seterusnya, tengok nombor 2. Nombor 2 perpuluhan tolak perpuluhan. Boleh buat? 1/5 tolak 0/5 sama dengan 1/0. Senang tak tolak? Senang. Nombor 3 pula, titik perpuluhan. 3/45 tolak 1 jam 40 minit. Nak jawapan dalam jam dan minit. Jadi mana yang kita kena tukar kepada jam dan minit? Tengok sini lagi, kesilapan kedua adalah 3 jam 3 perpuluhan. Ni nombor berapa ni? Nombor 3 kan? Okey, tengok soalan nombor 3. 3/45 jam tolak 1 jam 40 minit. Besar mata Ros Puteri tu. Sama dengan berapa jam, berapa minit. Okey, sini jam dengan minit betul? Ini jam, minit, jam, minit, betul? Sini apa? Jam. Jadi 3/45 jam ni kamu kena buat apa dekat dia? Tukar kepada apa? Kamu tahu tak 3/45 jam ni, 3 ni bersamaan dengan berapa? Sama dengan 3 jam. 4/5 ni, 0/45 ni bukan. Dia bukan 45 minit. Dia bukan. Ingat. Sifar .45 dia macam ni tau. Betul tak? 3 tambah 0/45. Dia akan jadi jam juga. 0/45 jam. Maksudnya 3 tambah 0/45 dapat 3/45. 3 dekat sini 3 jam. 45 sini pun adalah sifar .45 jam. Cumanya 4/5 ni kita belum tukar kepada minit. Cikgu, boleh tak saya nak tukarkan 3/45 jam tu kepada minit? Boleh? Jadi 2 cara. Sama ada kamu tukarkan semua sekali sebab kamu tak nak pening. 1 jam berapa minit? Okey, so tukar. 0.5. Okey, bila kita dah kosong kat sini, tak payahlah kita nak kira semua kosong. Sebab memang jawapan dia kosong. Okey, kita terus dengan 6. 6 darab 5. Kosong sini, 3 naik atas. 6 darab 4. Tambah 3. 2 naik atas. 6 darab 3. Tambah 2. Ayo. Ada berapa titik perpuluhan? Ada berapa tempat perpuluhan? 2. Bila 2 bawah pun ada 2 tempat perpuluhan. Yang ini apa ni? 207 ni? Salah. Minit. Sebab kita dah tukar kepada minit. Tapi 207 ni berapa jam, berapa minit? 1 jam berapa minit? 60. 2 jam? 120. 3 jam? 180. 4 jam? 240. Jadi 207 minit ni bersamaan dengan berapa jam? 3 jam. Sebab apa 3 jam? Sebab 1 jam 60 minit. 3 jam kita tolak dengan 180 minit. Jadi kita tukar terus 180 minit ni kepada 3 jam. Sama tak? Sama tak? Jawapan akhir ni akan jadi dalam minit. Jadi 3 jam 37 minit. Awak tengok beza tak? Ini 45, ini 37. Beza tak? Beza.
Tolak. Betul tak cikgu tolak ni? 10 tolak 8 berapa? 2 dah. Tak siapa tegur. 27 minit. Jadi 3 jam 45 ni kita tukar-tukar dapat 3 jam 27 minit. Adakah selesai? Belum lagi kawan-kawan. Ada dekat sini sambungan dia. Kena buat satu-satu. Rumit tak? Rumit, tapi kalau kita buat satu-satu, kita buat hati-hati, dia akan jadi lebih mudah Okey, sekarang soalan dia 3.45 jam. 3.45 jam kita dah tukar, dia akan jadi berapa? 3 jam. Buat macam tadi, jam, minit. Bila dia ada jam dan minit, kita buat macam ni, jam, minit. Sekarang 3 jam, letak sini. 27 minit. Azalia, 27 tu datang daripada mana Azalia? 27 datang daripada mana? Daripada mana? Daripada 207 tolak 180. 180 ni daripada 3 jam. 3 darab 60 sama dengan 180. Kita tukarkan sebab soalan minta dalam jam dan minit. 207 minit, dia dah lebih daripada 1 jam. Kita nak tukarkan dia kepada jam dan minit. Jelas? Okay? Jadi tukar-tukar dapatlah 3 jam 27 minit. Kat sini dah 3 jam 27 minit. Jelas? Kemudian tolak dengan 1 jam 40 minit. Dekat sini trik yang kedua. 27 tolak 40 boleh tak kaulah? Jadi kena buat apa? Pinjam daripada jam. Pinjam berapa? Pinjam 1. Jadi tinggal berapa? 2. Jadi jam tukar kepada minit, dia akan tambah berapa? Tambah 60. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Jelas? Tukar sini. Jadi 6. 0 tambah 7, 7. 6 tambah 2 jadi berapa? 8. Potong 2 jadi 8. Okey, 7 tolak 0. 8 tolak 4. 2 tolak 1. Jadi jawapan dia 1 jam 47 minit. Ada yang tak faham dekat sini? 3 orang belakang ni cikgu risau sangat belakang 3 orang ni. Okay. Jadi kita akan cuba soalan yang ini. Cikgu nak tengok kamu boleh faham ke tak? Boleh follow step ke tak boleh follow step? Boleh? Kita akan cuba soalan ni. Yang ni apa? Titik perpuluhan tolak 1 jam 40 minit. Okey. Kita cuba soalan ni sekejap. Awak dah set dah ke latihan yang cikgu bagi tu? Wah, bagus. Cikgu memang risau dekat awak semua ni. Cuba kita buat sama, bukan buat sama-sama. Cuba kamu buat soalan nombor 2B, muka surat 165. Okey, buka muka surat 165 sekarang. Buat soalan nombor 2B. Buka buku tulis. Buka buku tulis. Iriani buka buku tulis. Cikgu nak try kamu buat, nak tengok kamu buat soalan nombor 2B. Iaitu 1 jam 40 minit tolak 0.95 jam.
Kalau kita nak tahu seseorang tu faham ke tak faham, kita tengok latihan yang dia buat. Ke cikgu shot sendiri je?